Untuk difahamkan, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dah bagi surat letak jawatan Ketua Pembangkang semalam. So, pihak peringkat kemungkinan PN macam mana tu? Yalah, sebagaimana aturan yang perlu dilakukan, saya telah mengarahkan Sesi Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Tengku Jadi Hassan untuk menulis surat ke yang Ketua Dewan Rakyat. Saya rasa seolah sebab hari ni hari cuti, besok akan dihantar surat pemakluman kekosongan jawatan Ketua Pembangkang buat masa ini. Itu je lah. Jadi, adakah akan diterima tu? Surat peletakan jawatan itu? Dia bila kita hantar surat bahawa berlaku kekosongan, dikosongkan itu, dia automatik. Datuk Seri Hamzah bukan lagi Ketua Pembangkang lah. Jadi sebelum ni kemelut jawatan tu mungkin sebab masih ada yang menyandang. Jadi bila dah tak ada siapa yang sandang tu, bagaimana untuk jawatan tu? Yalah, kita boleh bergerak dengan pelbagai cara pada waktu ini. Sekarang ni pun bukan musim sidang Dewan Rakyat lagi. Jadi kita bergerak dengan kapasiti parti-parti yang sedia ada dalam mufakat Perikatan Nasional, dan ini memerlukan strategi yang tertentu lah. Jadi saya rasa by the time kita nak masuk sidang yang berikutnya ni pada bulan Juni, kita akan mempunyai Ketua Pembangkang. Satu lagi soalan tu, Faz Johor kata kalau boleh biar lepas yang pegang jawatan tu, sebab sebelum ni bersatu dah pegang. Komen Datuk Seri pada pengurusi PN? Ya, kalau kita tanya 10 orang, 10 jawapan yang berbeza-beza. Jadi biasalah, masing-masing ada hasrat yang kepada kepimpinan. Jadi apapun kita mendengar permasalahan yang disebut itu, dan kita bincang lah, tengok macam mana. Komen sikit pasal pendanaan politik tu, Faz setuju tak? Kita setuju. Daripada awal lagi perlu diwujudkan pendanaan politik dari segi aktanya. Dan saya rasa sebelum dibentangkan, termasuklah sebelum disiapkan kerangka itu, perlu dibuat perbincangan dengan parti-parti politik yang menganggotai Dewan Rakyat, dan juga yang tidak punya perwakilan pun. Mungkin satu masa nanti mereka mempunyai wakil dari Dewan Rakyat. Jadi saya rasa perlu dibuat urus berkali-kali, dan kita cari yang terbaik. Bukan nak kejar masa, tapi kita cari yang terbaik supaya bila dibentangkan di Parlimen, ianya akan diluluskan dengan tenang. Tidak sebenarnya beberapa akta yang dicadangkan sebelum ini yang ditolak di peringkat Parlimen. Okey.